Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour semua komentar ibu. Hari ni hari yang aku duduk rumah je dengan Anna. tak nampak apa muka Anna tu? Anna. Anna. Tadi kita standby mode kat rumah sebab kita risau anak-anak kita ni nak naik flight yang 2 orang tu dilepaskan pergi, dapat last minute tiket. Alhamdulillah. So mereka pun settle dah urusan mereka. Alhamdulillah. Allah memang membantu betul lah dan makbulkan doa lah yang semua je lepas. Tiada masalah. Bapak dia orang hantar, Alhamdulillah. So sekarang kita dah lega, anak kita pun dah dalam flight. Kejap lagi dia orang akan message. Maka kita nak bolehlah kita ke rumah kakak kita. Baik, awal je. Kita okey, ini macam okey, Anak Syifa ni dah macam dah aku punya partner in crime lah kan. Tunjuk partner in crime, tak nampak muka pun partner in crime. Kata hello. Oh, partner in crime kita Budi sikit kan. Kita nak pergi rumah kakak kita. Biasalah, kalau kita dah tak jauh daripada kakak kita ni, kita tiap-tiap hari, almost every day kita kena jumpa kakak kita. Ibu Syed, tak dengar apa? Ibu tak. Oh, lagi ni ya, kita nampak. Okey, so kita nak ke rumah kakak kita. Kita dah lambat ni sebenarnya sebab tadi kita keluar tadi hantar kerepek dulu, kemudian baru kita, lepas tu kita nak pergi buang sampah kulit durian. Kita tak boleh dekat Pak Mu, tak bolehlah buang dekat tong sampah yang kat atas tu kan. Kita kena buang kat bawah kan, satu bau pula, satu tingkat nanti bau durian. So marilah malam ni kakak kita nak masak. Semalam kakak aku masak asam pedas, ada betul. So this one I have to make sure I don't eat anything so that aku boleh makan banyak-banyak bila kakak aku masak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour semua komentar ibu. Kita tahun ni bersemangat sikit lah. Kita tak ikutkan jet lag kita. Kita cepat je recover. Lepas tu hari ni kakak kita lepas kerja, kakak kita busy. Dia busy woman tapi dia kata jom kita beli swap. Okey, kita ikutkan je lah. So seperti yang aku kata, aku tiap-tiap hari kena jumpa kakak aku ni. Kalau dia suruh jumpa dia tu, kita jumpa lah kan. Nanti merajuk. Daripada hari basikal lagi. Hai. Domik. Sewa. Ana dapat macam ni. Aki selalu teman ibu kat sini? Selalu teman ibu brisk walk Wow. Bukan. Ada? Huyo. Macam mana adik buat? Buat macam ibu buat. Cepat adik. Cepat. Oh, sedap angin. Yo. Gramp. Allez, Anna, gramp. Pandai. Là. Voilà, gramp à pied. Vas-y. Sampai tipis juga dia. Lah, Angka. Allah lajunya. Allah. 2003. Teranglah yang kecil tu sikit.
Okay, dah hampir selesai. Dah hampir selesai. Budak ni pun exercise. It's good for her, kan? Macam mana good? Yes. Abang Akif, where are you? Abang Akif is over there. Tapi kita belum dapat achieve target lagi. Menurut kata kakakku. Bagi aku yang baru sampai Malaysia ni kira okey kan. Tak tahu berapa ribu K ni. Oh, kita makan durian, ya Allah, ya Allah. Ni dapat durian yang gebu-gebas tu. Aku tak tahulah apa ni kan. Ni dekat Daun Dulangan ada banyak, ya Allah. Dia macam-macam jenis. Ni dah campur-campur, tak tahu mana musangking, mana apa ton. D, sorry, musangking tak ada yang dia D dan ke atas ya, ton, black ton, whatever ton tu semua ada. Whatever ton semua ada. Ini dia punya gemuk-gemuk, ya Allah, ya Tuhan, gomok kau. Kenapa kau gomok aku? Aku nak bekukan nanti supaya bila dah habis musim nanti aku tidaklah terliur, ya Allah. Nanti akan difikir. Sunset paints the horizon gold. Stories shared and secrets told. Every song we sing on the way makes the moment forever stay. On this road with you, I feel so free. Lah, tak rekod tadi rupanya. Buat penat aja. Astaghfirullahalazim. Atuk siapalah ni kan? Anak Cipa. Cantik lah. Orang Perancis rindu roti canai. Hari ini dalam sejarah 2 keping. Ini orangnya. Okey, kita belum dapat oven kita lagi. So kita memang pekak tu nak rasa makan Melayu lah, makan nasi ayam. So kita try lah nasi ayam kat sini, which is about RM9 tu satu set ya. RM9 tu satu set. We will see how it goes and the portion. So ini nasi ayam dia ya, nasi ayam dia. Tidak dimakan pakai tangan je. Tu dia kau. So ya. Jadi okay, kita nak pergi okay, malam ni kita dinner dengan kakak kita. Kita ada Saif in the house. Saif in the house. Saif ni kawan Akif. Lepas tu cik adik, cik Mek Molek semua ada. Sarah je tak ada sebab Sarah tak ada. So kita apa lagi? Kita makan mi celup. Kita punya favourite mi celup. Itu laksa. Kenapa ada dua yang mi tu, Moy? It's to go, you kena rasa. Nama tangan je.
nak pergi pasar tani terus breakfast bila? Lepas tu Kami ada sudah pagi. kita nak keluar lah bersama kakak kita kan. Tiap-tiap hari juga kakak kita kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Hari ini adalah hari Sabtu bersamaan dengan 11 hari bulan Julai dah aku rasa. 11 hari bulan rasanya. So kita orang sekarang ni nak pergi Titiwangsa untuk sedikit brisk walk bersama kakakku. Siapa lagi? Anak-anak buahku, anak-anakku dan my cousin Intan akan join di sana. So itu adalah hari kita beriadah. Dah sebab dah 2 hari tak achieve target ni untuk kita brisk walk ni. Setiap kali ada je kan, nak itu ini, yang itu ini, tak nak berjalan, mana yang penat lah. Macam tu. So marilah kita exercise lepas tu. Yeah, bye. Okay, you all, kita berada di Taman Tasik Titiwangsa. It has been a long time I have not been here. Restoran Nelayan kat mana? Kita pernah bekerja part time di Restoran Nelayan je dengan kakakku. Cuti sekolah kita kerja kat Restoran Nelayan je. Jadi waitress gitu. Sorry bukan waitress, bukan waitress. Kita jadi penyambut tetamu. So marilah kita ke Titiwangsa bersama satu kampung ini. Windows down, the breeze in our hair, laughing loud, no worries to care. So cuaca sepoi-sepoi bahasa. So cik nak reach berapa target untuk hari ni cik? 6,000 pun. 6,000 sebab 2 hari buat dah aku tak achieve target pun. Apa bondo tu, lampu ke tu? Every mile feels lighter with you. Colors brighter, sky so blue. On this road with you, I feel so free. Alah lawannya princess. Cantik lah Kak Tun. Lawa wajah dik-dik. Every turn's a brand new melody. Hand in hand, the world looks new. Nothing's better than this ride with you. Sunset paints the horizon gold. Laki Bashra. Stories shared and secrets told. Every song we sing on the way. Puan. Puan tiba-tiba nampak macam suami puan pula sebab tu topi suami puan Salah dia belikan. Oh romantika puan Oh. Okay. It has been a long time dah aku datang sini saya. Gosh. Sabu nak menyanyi. I remember the pandai Tai Chi ke whatever activity pergi join orang Tai Chi. But that was how many years ago? More than 25 years ago, y'all. Sekarang kita baru jalan sikit. Kita baru jalan sikit. Kita dah rehat sekejap sebab kita nak tengok anak-anak main rollerblade. Because we cannot leave them. Ça, tu peux mettre autour de ton cou. Tiens. Non, mais regarde, lui il est froid, regarde là, regarde. Tantin tu. Laki mak kau di mana? Apa lah kau jual laki kau? Itu dia kita mempunyai pertandingan ya. Pertandingan sukan neka badminton bersama kita punya keluarga di situ ya. Anna. J'ai fait comme dans le jeu pour voir si t'es forte comme Roblox. Oh benda biru tu. Hai Sarah. Bila call tak pernah jawab. Jawab okey.
breeze in our hair. Laughing loud, no worries to care. Every mile feels lighter with you. Colors brighter, sky so blue. On this road with you, I feel so free. Every turn's a brand new melody. Hand in hand, the world looks new. Nothing's better than this ride with you. Sunset paints the horizon gold. Stories shared and secrets told. Every song. Keberangkatan tiba Haji Karim. Ya, Haji Karim dia nak belanja kita makan pizza hari ini. Dia tahu dia jawab Haji Karim kita dah datang. Ya. Keberangkatan Haji Karim ya. Alhamdulillah beliau belanja kita dinner malam ini ya. Ha. Ha kan? Ha. Zali kena kampung kalau mana aktif tak boleh. Boy. Masalahnya dua-dua orang ni tak reti boy. Astagfirullahalazim. Jap. Itulah naik. One, two, Anna. 1, 2, 3, Shipat. Va. Viens, si c'est best, on prend. Ha? Atuk dengan Atuk kat belakang. Ah, janganlah. Tunggulah. Atuk dia nak try dulu seorang. Atuk kau boleh balance lah. Atuk kau boleh. Atuk kau terror. Cepat. Okey. Cepatlah. Dah, itu biasalah tu. Kenapa? Dah. Alam maya sekarang kita berjumpa di alam yang sebenarnya gitu. Kami ada anak-anak yang sekasut ya, jadi itulah payah pagi. Atuk makan apa? Dia ke? Pancit tak? Terus sajalah. Aduh. Terus je. Jangan jatuhkan badan kak. Akif pusing sini. Come on. Bawa dah lagi Fandi, selagi boleh bawa je. Gambar Kak Saif. Dan Ya. Boy. Ya. The bossy, tu dia the bossy ya. Un, deux, trois, un, deux, trois. Okay, go. Ya, kesiannya je. Dia jelas ada kita datang balik dah habis. QR tu tapi dah. Tapi dah. Kat mana? Nisha. 1, 2, 3. Bangun Syaira. 1, 2. Nampak kepala Atuk kau. 2, 3. Atuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, bye-bye. Bangkam. Cepatlah. Mak, sekarang pukul berapa? Astaghfirullahaladzim. Okey, kita makan di sini ya, Rizz Pizza yang kakakku sibuk-sibuk nak bawa daku tu. So, marilah kita tengok dan kita review dia punya pizza. Tapi kakak macam singa Tan. Tapi kakak macam singa. Yo. Tapi tu yolah seorang kakak. Because I don't have option. Sebab tu Allah tak bagi option.
Hello, pandang sini semua. Syaira, Nisha, Sarah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita satu kampung hari ni. Hari ni kita ada adik perempuan kita yang join kita. Tengok juga mata sepet tu. Sama kan? Sama kan dengan muka ni dua orang ni kan? Okey, kita makan lamb chop hari ni. Dan kita chef pizza tu, budak tu dia dah tough lah sekarang ni sebab dia main sports ya. Pizza. Hai, Edin. Senyum. Anak-anakku, sedap tak adik makan pizza adik? Tunjuk kat papa macam mana good? Sedap tak nak? Oh, chili pie. Syaira. Oh, thank you menyamu. Thank you. Sarah. Okey, senyum belah sini pula. Hello. Intan. Okay. Fandi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, bye-bye. Oh, adik. Maman, et ça, il y en a que. Ya, buy roti. Lama dah tak jumpa buy roti. Ini zaman kita kecil-kecil dulu. Oh my god. Mentega tu. Yang bulat. Wah, banyak siok. Oh my god. Nak berapa yang paling tamak ni? I nak dua. Nak dua QR boleh ke? Yes. Wah, tak tahu nak beli apa banyaknya. Marshmallow ada ke? Mana? Mau tengok. Wah, mana cok. Mana dia? Oh, comelnya. Ini marshmallow Satu berapa? RM1 saja. RM1 saja. Alright lah. Malah kita beli marshmallow banyak syok. Okay. Windows down, the breeze in our hair, laughing loud, no worries to care. Every mile feels lighter with you, colors brighter, sky so blue. On this road with you, I feel so free. Every turn's a brand new melody. Hand in hand, the world looks new. Nothing's better than this ride with you. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau anda datang ke Perak, jangan lupa order makanan dengan kami. Hubungi kami dengan segera. Terima kasih. Anda tengok video ni, kenapa tak subscribe lagi? Buat anda yang belum subscribe tu, tunggu apa lagi? Tekan butang subscribe ya. Tekan butang notification button. Terima kasih.